Siapa dia? Sopan santun kulit muka nampak berseri. Jom ada keyakinan diri adalah bocet tu pasti berkebaya. Paling cantik setakat ni, lemah lembut bakal misteri. Duit raya dan hantaran ku sedia sekali. Okay. Apa? Itu. Kelana ke ayam. Lemang yang paling murah RM20. Tak air. Toke dia lah. Yang ajar yang mama cakap tu, mama kata malam tadi dia balik. Mama. Best. Kosong. Panas sebab cuti daripada hari Sabtu dia orang Senin tau. Nak apa balik. Haji bila? Wow. Belum dia. How does it cherry or cat? Fresh. Hello dear. Give me mommy. Oh no. So welcome to my Raya vlog. Malulah saya. Welcome to my Raya vlog. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. So kepada korang di luar sana, make sure makan tu kena beringat, biar sikit tapi kerap. Tapi untuk pregnant lady macam saya kat luar tu, kena beringat bila makan. And untuk saya, kena kurangkan minum air manis sebab last week saya sangkut air gula. So jom kita tengok menu raya hari ini. So menu special dari chef kita. Wow, look at the curtain. So ni kuah kacang yang paling sedap ya. So tadi dah beli lemang. Mestilah ada rendang daging. So aktiviti hari ni hanyalah makan. So let me show you my favorite kuih raya. Cetaka. Mestilah sampai. Tahun ni kita orang tak beli banyak sangat kuih raya sebab tahu macam seminggu pertama je kot macam orang datang. I wanna eat ketam. Bismillah.
Oh, betul. Mak dari ada. Bismillah. Tak boleh tak kan? Saya berpotensi untuk makan banyak. Sebentar boleh makan. Betul? Tunggu lah, serius. Tak. Tadi. Anak alang kita makan juga.